Aduh, si kepala kotak. Selamat datang ke channel Cendawan Peta. Hari ni macam slow sikit kita punya ni kru kita. Okey, tak apa. Kita sebenarnya nak cari staff yang dah lama hilang. Lebih kurang berapa berapa minggu juga 3 minggu hilang kan. Baru hari ni dia munculkan diri. Sebelum tu kameraman dia nampak dekat mana? Okay, jom. Ni mesti ada something Hai. Aduh. Tak puasa? Duduk sebalik kotak. Tak puasa Tak ada puasa, okey? Dah tu kenapa duduk belakang ni? Okey, percaya tak? Okey, hari ni sebenarnya kami nak buat interview pasal pengalaman bulan puasa lah. Soalan first Wani standard berbuka dengan siapa? Seorang-seorang ke? Okey, kalau selama saya berpuasa sebelum-sebelum ni, saya banyak berbuka dengan family. Kalau untuk puasa kali ni pun dengan family juga. Dengan kawan adalah sikit, tapi jarang lah dengan kawan. Dengan sama tak ada. Tak payah percaya. Betul. Okey, soalan kedua. Standard beli makanan kat luar ke masak sendiri? Okey, kalau yang ini disebabkan kita sekarang tengah intern, jadi Wani cadang untuk beli bahan untuk masak sendiri lah dekat rumah. Tapi kalau macam terdesak sangat, mungkin beli terus dekat bazar. Okey, faham. Okey, itu je soalan saya dekat Wani. Dah boleh sambung lah. Duduk balik kat kotak tu. Dah, jangan kacau lah. Pergi ni. Sebenarnya dia tak puasa pun guys. Siapa lagi yang tak interview lagi? Yeah, boy. Tak nak. Saya dah tahu dah siapa yang tak interview lagi. Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jauh sikit. Dia suka gelakkan orang tadi kan. Okay, ada apa-apa ucapan tak waktu bulan puasa ni? Okay, so saya Lisa. Saya akan mewakilkannya ucapan untuk company Kogya dan juga intern-intern di sini. Okay, so saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat bersahur. Loh. Okay. Dah apa? Balik. Okay, saya sebagai host, ucapan saya waktu bulan puasa ni, kalau boleh kita janganlah potek puasa ke apa ke kan. Kalau bagi perempuan tak apa, laki tu kalau sakit tak payah puasa, tak sakit kenalah puasa. Lepas tu selamat berpuasa semua kepada warga Kokia dan semua orang lah. Kita habiskan je lah konten kita pada hari ni. Aduh, kepala kotak. Kembali lagi kita ke channel Cendawan Peta. Nyala. Okay, itu je. Bye.